Ada satu kedai nasi kandar di Ceras, ada tikus di atas lauknya. Aduh, kita paling takut tikus tentang tahi dan juga kencing tikus. Masalah tikus ialah ia boleh bawa banyak penyakit, banyak bakteria dan banyak virus. Ia adalah sangat bahaya untuk manusia. Ini adalah punca yang menyebabkan penyakit kencing tikus atau kita panggil penyakit leptospirosis. Bakteria ini boleh ada dalam kencing tikus. Antara simptom yang kita paling biasa nampak adalah ciri-birit, muntah, sakit perut dan juga pendarahan dan keradangan di atas mata. Penyakit kencing tikus bukan sahaja boleh buat muntah dan juga ciri-birit, tetapi ia juga boleh bagi kesan kepada jangkitan otak, jangkitan jantung, jangkitan paru-paru, hati dan juga rosak buah pinggang. Berhati-hati apabila kamu makan di luar. Memang sangat kotor dan sangat geli. Jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.